memang satu benda yang common lah dalam kalangan ejen takaful. Letak gambar profil yang penuh bergaya, pakai blazer kan, tujuannya kononnya nampak profesional lah kan. Tapi hakikatnya gambar hanya sekadar gambar, claim hanya sekadar claim. Apa yang you tulis, pakar lah, konsultan lah, apa tu semua hanyalah gambar, hanyalah tulisan. Kalau betul-betul nak nampak profesional dalam bisnes ni, you memang kena ada website. You kena invest dekat website. Tak kisahlah invest duit, invest effort untuk ada website. You tengoklah mana-mana bisnes yang betul establish, yang level profesional, mereka memang ada website kan. Kalau you nak cakap majoriti orang takaful tak ada website, apa hal you nak ikut majoriti? Sebab tu you kena tahulah yang majoriti orang takaful bukan berjaya sangat pun, betul tak? Majoriti orang takaful tak berjaya pun. Takkan you nak ikut majoriti yang tak berjaya tu? You pergi tengoklah yang dah level leader agensi semua tu. Ada sebahagian daripada mereka memang ada website sebab mereka nak nampak establish. Mereka bukannya nak biasa-biasa.